Saya secara tidak sengaja mengambil botol hanyut kuno. Dia menanggalkan gelang di atas dan meletakkannya di tangannya. Siapa tahu detik seterusnya, ayah yang menulis dan ibu yang memasak, dan pejalan kaki di jalan raya semuanya terdiam. Cui Hua segera menyedari bahawa ini adalah penjeda masa. Jadi dia mendapat idea yang berani. Kemudian dia dan teman lelakinya memakai gelang itu. Selepas menekan suis, seluruh dunia berhenti lagi. Semua orang beku di tempatnya. Tidak kira apa yang mereka lakukan. Tiada reaksi dari pihak yang satu lagi. Kini mereka berdua semakin tidak bertanggungjawab. Dia sebenarnya mengambil wang gelandangan itu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia juga menanggalkan topi pemandu dan meletakkannya di kepala orang lain. Dia juga menarik lobak di jalan. Tetapi tidak lama lagi, ini tidak lagi dapat memuaskan ketamakan mereka. Jadi mereka berdua menceroboh masuk ke dalam villa mewah itu secara terus, pakai pakaian bunga tuan rumah yang bernilai ratusan bilion, dan menaiki edisi terhad Wheel of the Wispy sepanjang jalan. Tetapi tidak lama kemudian, mereka sudah bosan dengan kehidupan ini. Jadi saya memutuskan untuk menukar suis, memulihkan dunia kepada keadaan asalnya. Tetapi jika tiada perkara yang tidak dijangka berlaku, kemalangan berlaku.